Proses pelaksanaan inovasi e-book digital PSS Ibnu Khaldun yang pertama ialah pemilihan buku bacaan daripada koleksi PSS oleh murid. Yang kedua, penyediaan sinopsis ringkas serta penghasilan ulasan buku dari bentuk teks, nilai murni dan pengajaran. Yang ketiga, rakaman video pendek ulasan buku oleh murid untuk menjadikan ulasan lebih interaktif dan kreatif. Yang keempat pula, penyusunan semua bahan ke dalam format e-book interaktif PDF dengan pautan multimedia. Sekian, terima kasih.